Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya saya mengajak diri saya dan juga para penonton untuk kita sama-sama sentiasa merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, penghargaan kita, rasa penghargaan yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui ibadah yang kita lakukan disebabkan pelbagai nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Yang mana terlalu banyak nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita, kita sering lupa. Kita tidak sedar ataupun kita kurang sedar. Ataupun kita kurang bersyukur. Maka saya mengajak untuk kita sentiasa bersyukur melalui ibadah. Apa antara nikmatnya? Nikmat kehidupan, nikmat kesihatan, nikmat iman dan juga nikmat Islam yang menjadi sebab sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia itu hidup di atas muka bumi ini. Tanpa nikmat-nikmat tersebut, kita ini tanpa nikmat iman dan juga nikmat Islam, maka kita faham dalam agama kita bahawa apa yang kita lakukan itu tidak ada maksud yang memberi kebaikan kepada kita setelah kita pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pada satu hari nanti. Tuan-tuan, puan-puan, juga nikmat untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Satu nikmat yang sangat besar yang mana kita tahu bulan Ramadan ini adalah bulan yang dijanjikan pelbagai ganjaran bagi orang yang melaksanakan kebaikan ataupun melaksanakan ibadah pada bulan ini, mendapat ganjaran yang besar. Tuan-tuan, puan-puan, ramai daripada kita yang tidak sempat untuk bertemu bulan Ramadan. Bagi kita yang bertemu, saya mengajak diri saya dan juga tuan-tuan, puan-puan sekalian untuk kita menggandakan amalan kita. Mungkin ada di antara kita yang tidak sempat untuk bersedia membuat preparation dalam bulan sebelum ini. Tetapi alhamdulillah Allah kurniakan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, maka kita manfaatkan bulan Ramadan sebaik-baiknya. Tuan-tuan, puan-puan, juga kalau kita lihat para sahabat juga para salafus soleh dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, apabila bertemu dengan bulan Ramadan, sebelum mereka bertemu dengan bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar mereka dipertemukan bulan Ramadan. Dan apabila bertemu dengan bulan Ramadan, mereka akan usaha sebaik mungkin melebihi daripada amalan yang dilakukan sebelum bulan Ramadan. Dan apabila mereka lepas daripada bulan Ramadan, mereka berdoa agar amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan selama 6 bulan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadan merupakan satu proses untuk kita mencapai takwa seperti mana yang ayat Al-Quran yang disebutkan la'allakum tattaqun di hujungnya itu adalah matlamat bulan Ramadan. Jadi kita faham bahawa setiap amalan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini, dia adalah proses untuk kita mencapai takwa. Kita tidak boleh makan, kita tidak dibenarkan untuk makan minum, kita mengekang nafsu kita. Walaupun di tempat yang kita tidak ada orang, dalam bilik yang kosong tidak ada orang, kita cuba untuk menahan nafsu kita untuk makan. Itu adalah satu proses untuk mendidik jiwa kita untuk menjadi orang yang bertakwa selepas daripada bulan Ramadan. Dan kita akan dan amalan-amalan tersebut dia merupakan satu proses untuk kita mencapai takwa. Tuan-tuan, puan-puan, dalam bulan Ramadan kita lihat ramai kita ni menunaikan pelbagai ibadah. Solat tarawih, kita membaca Al-Quran dan juga kita terutamanya kita berpuasa, kita berdoa serta melakukan amal kebajikan. Namun jika kita renungkan, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah dengan lebih mendalam, Ramadan bukan sahaja membina kekuatan rohani, bukan sahaja membina kekuatan dalaman diri kita sebagai seorang Muslim. Bahkan
turut memberi kesan besar kepada kehidupan sosial dan juga ekonomi umat Islam, dan itu membawa kepada topik yang saya ingin berkongsi ataupun ialah saya ingin share secara ringkas, iaitu Ramadan memperkasa ekonomi umat Islam. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, cuba kita lihat, kita perhatikan suasana masyarakat setiap kali datangnya bulan Ramadan. Di mana-mana sahaja kita melihat ada banyak bazar Ramadan yang dipenuhi dengan peniaga. Pelbagai jenis makanan dan minuman dijual untuk berbuka lah. Ramai usahawan kecil mengambil peluang berniaga untuk menambah pendapatan keluarga. Dan dalam masa yang sama, kita juga melihat masyarakat semakin menjadi orang yang pemurah. Ada yang menyediakan makanan berbuka puasa di masjid. Ada yang memberi sedekah kepada golongan miskin. Ada juga yang menyumbang kepada pelbagai program kebajikan. Semua ini tuan-tuan puan-puan menunjukkan bahawa Ramadan sebenarnya bukan sekadar bulan ibadah kepada individu, tetapi juga bulan yang menggerakkan ekonomi umat Islam. Namun apa yang penting adalah Islam mengingatkan kita bahawa setiap aktiviti ekonomi yang kita lakukan perlu berasaskan prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam muamalat Islam, antaranya prinsip halal dan tayyibah, amanah dan juga keberkatan. Ini bagi orang yang menggunakan bulan Ramadan ini sebagai satu proses untuk mendapatkan satu aktiviti untuk mendapatkan menjana pendapatan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat surah Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada rezeki yang baik-baik yang telah kami kurniakan kepada kamu. Tuan-tuan, ayat ini mengajar kita bahawa rezeki yang kita cari mestilah berasal daripada sumber yang halal dan juga baik. Maka disebabkan itu, apabila seorang Muslim berniaga, kalau dia berniaga, sama ada menjual makanan di bazar Ramadan ataupun menjual pakaian, sama ada secara fizikal ataupun online, semuanya mestilah dilakukan dengan penuh kejujuran dan juga amanah. Jangan menipu dalam timbangan, jangan mengambil kesempatan menaikkan harga secara melampau dari sudut etikanya, dan jangan mengambil keuntungan dengan cara yang menzalimi, dengan cara menzalimi orang lain. Ini bertepatan dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah memberikan kedudukan yang sangat tinggi kepada peniaga yang jujur. Nabi kata apa? Dalam riwayat At-Tirmizi, peniaga yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang yang benar dan juga para syuhada. Ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada. Bayangkan betapa besarnya ganjaran bagi seorang peniaga yang jujur. Di samping pahala di bulan Ramadan yang dilakukan, amalan di bulan Ramadan yang dilakukan mendapat ganjaran pahala, beliau juga mendapat manfaat daripada pekerjaan yang dilakukan, perniagaan yang dilakukan. Dia boleh menjadi salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati Allah. Satu lagi perkara yang sangat ketara pada bulan Ramadan ialah budaya memberi dan berkongsi rezeki. Kita akan lihat ramai akan berusaha untuk memberi dan juga berkongsi. Dalam bulan yang mulia ini, tuan-tuan, kita melihat masyarakat berlumba-lumba menyediakan makanan untuk berbuka puasa, sama ada di masjid ataupun kepada memberi makanan kepada jiran-jiran dan juga rakan sekerja. Ada juga yang membantu golongan fakir dan miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menggalakkan umatnya untuk memberi makan kepada orang yang berpuasa. Seperti mana hadis yang biasa kita dengar dalam bulan Ramadan, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghair annahu la yanqus min ajri sha'im syai'a. Siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangkan pahala orang tersebut sedikit pun. Tuan-tuan, hadis ini menunjukkan ataupun memberikan kita bayangan bahawa betapa besarnya ganjaran bagi orang yang berkongsi rezeki.
Dalam masa yang sama, amalan ini juga membantu mewujudkan masyarakat yang saling mengambil berat antara satu sama lain. Orang yang mempunyai kelebihan harta membantu mereka yang memerlukan harta. Dan akhirnya masyarakat menjadi lebih seimbang dan juga harmoni. Itu adalah kita panggil dia sebagai hikmah bulan Ramadan. Orang banyak berniaga dengan jujur, orang banyak memberi. Bukan matlamat Ramadan, tetapi itu adalah satu hikmah lah dalam hikmah pada bulan Ramadan. Selain itu, Ramadan juga kita lihat menghidupkan peranan zakat sebagai salah satu mekanisme penting dalam ekonomi umat Islam. Dalam bulan ini ramai umat Islam mengambil peluang untuk melaksanakan ataupun menunaikan zakat dan memperbanyakkan sedekah. Dalam satu surah, surah At-Taubah ayat 103, Allah kata, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Apabila ambillah zakat daripada sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan juga menyucikan jiwa mereka. Nah, zakat kalau kita lihat dia bukan sekadar ibadah individu, tetapi ia juga merupakan satu sistem ekonomi yang sangat penting dalam Islam, yang mana melalui zakat harta yang dimiliki oleh golongan yang mampu akan diagihkan kepada golongan fakir, miskin dan juga mereka yang memerlukan. Dengan cara ini, kekayaan dalam masyarakat itu dapat diagihkan dengan lebih adil. Maka tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, saya mengajak untuk sama-sama kita mengeluarkan zakat fitrah untuk mencapai matlamat yang telah digariskan dalam Islam. Tuan-tuan puan-puan, walaupun Ramadan sering kita kaitkan dengan pelbagai jenis makanan yang dijual untuk berbuka puasa, Islam tetap mengingatkan kita supaya tidak israf, tidak berlebih-lebihan dan tidak melakukan pembaziran. Dalam surah Al-A'raf, kalau kita lihat Allah menyebut wakulu wasrafu wala tusrifu. Wakulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan juga minumlah dan jangan membazir. Jangan berlebih-lebihan. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Puasa sebenarnya seperti mana yang kita sebutkan di awal tadi, mendidik kita untuk mengawal hawa nafsu kita dan juga memahami kesusahan orang lain. Dan apabila kita menahan lapar, menahan dahaga sepanjang hari, kita akan lebih menghargai nikmat makanan dan minuman yang Allah berikan. Itu adalah sebahagian daripada hikmah daripada amalan puasa yang kita lakukan. Oleh itu, Ramadan sepatutnya menjadi masa untuk kita belajar hidup dengan lebih sederhana, mengelakkan pembaziran dan menguruskan kewangan dengan lebih bijak. Bukannya kita menghabiskan harta, membelanjakan harta kita dengan banyak secara israf. Kita buka puasa itu, kita beli semua makanan yang kita nak, menjadi satu trend yang saya kira tidak baguslah. Cuba kita kekang. Tuan-tuan puan-puan, sebagai kesimpulannya, Ramadan bukan sahaja bulan untuk meningkatkan ibadah seperti puasa dan solat yang kita lakukan itu. Bukan bulan yang hanya untuk kita melakukan ibadah yang spesifik, tetapi ia juga bulan yang mampu memperkukuh ekonomi umat Islam, dan memperkukuh ekonomi tersebut dia akan membawa kepada kebaikan umat Islam dan juga memberikan kita ganjaran pahala bagi orang yang menggerakkan ekonomi tersebut. Melalui perniagaan yang halal, budaya sedekah, apa lagi, pengagihan zakat, tidak membazir, pengurusan kewangan yang berhemah, Ramadan boleh menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi yang berkat dan adil. Tuan-tuan, mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadikan kita bukan sahaja lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga lebih bertanggungjawab dalam menguruskan harta dan membantu sesama manusia. Semoga segala amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.